Sebenarnya hari ni sebenarnya plan asal sebenarnya nak bawa satu topik. Semalam saya buat research lah. Sebab masa minum petang dengan Tun Mahathir tu, uh, nampak Tun Mahathir risau. Tun Mahathir rasa macam waktu minum petang dengan Tun Mahathir tu, nampak Tun Mahathir dia upset dengan perjanjian Anwar Trump ni. Sebab ramai orang tak tahu. Waimah parti politik pun tak tahu. Pemimpin parti politik pun tak tahu. Perjanjian yang mana menggadai kedaulatan negara ni. Tun nampak Tun punya upset kat situ lah. And then Tun ceritalah macam mana 1946, macam mana orang ramai pun orang tak tahu, raja-raja pun dah sign. So benda ni dia berulang balik tau guys. Sebenarnya kita ni dah tergadai. Negara dah tergadai. Dan dalam perbincangan dengan Tun tu juga, dalam minum petang tu juga, Tun bercakap soal perjanjian pertahanan. MOU pertahanan antara negara kita dengan US. Yang mana dibuat pada bulan Oktober lalu. Tun Mahathir bagi tahu. Sampai hari ni, tak ada keluar isi perjanjian tersebut. Tun Mahathir tanya Cikgu Bat, tanya dengan Tuan Rafiq. Sampai hari ni, kita tak tahu apa isi kandungan yang mana Menteri Pertahanan Khalid Nordin yang mewakili kerajaan dengan Menteri Pertahanan US menandatangani tersebut tu. Perjanjian apa? Untuk apa? Sebab sebelum ini, kita tak pernah ada perjanjian dengan US. Perjanjian pertahanan ni. Tun Mahathir nampak dia punya tu. Sebab dia, guys, gini guys. Kau orang membesar, kau tengok Tun lah kan. Dia jaga kot negara kita ni kot. Dia jaga pertahanan negara kita, kedaulatan negara kita. Bukan itu saja. Dia ambil apa yang kita punya dia ambil. Dia lawan dengan British. Amerika, Zionis pun dia lawan. Israel pun dia lawan. Kau orang boleh pergi cek. Sepanjang Tun Mahathir jadi Perdana Menteri 22 tahun, seorang Presiden US pun tak berani pijak kaki tau. Yes. Seorang Presiden US pun tak berani pijak kaki ke Tanah Melayu ni, ke Malaysia ni. Takut je dengan Mahathir ni. Pulau layang-layang dia ambil tu, tukun perak dia bangunkan. Tun Mahathir lah guys. Jadi nampak minum petang tu Tun Mahathir ceritalah tentang perjanjian pertahanan yang mana kita tak tahu. Jadi bila saya tengok muka dia rasa macam saya tahu. And then Tuan Rafiq bagi tahu orang tua ni sekarang dalam kepala dia sekarang ni memikirkan pasal negara. Ya. Dalam kepala orang tua ni sekarang, kepala Tun sekarang ni, dia memikirkan pasal negara ni. Perjanjian Anwar Trump, perjanjian pertahanan. Apa sebenarnya ni? Negara kita tergadai. Dek kerana itulah banduan tu. Jadi, semalam yelah sebab saya tengok Tun bercakap benda tu. Jadi saya fikirlah kan. Saya nak tahulah. Jadi saya nak tahu ni, saya buat research lah. Kita nak tahu, kita kena buat research lah. Kaya apa? Tak buat research? Buat research. Jadi saya pun buat research pasal perjanjian Anwar Trump, perjanjian pertahanan ini. Jadi saya bantulah, minta bantuan jugalah ChatGPT, lepas tu saya Google. Saya carilah evidence-evidence yang ada. Itu yang saya bagi tahu. Kita tak pernah ada satu perjanjian MOU pertahanan secara formal dengan US. Never. Kita pernah ada perjanjian yang mana melibatkan latihan bersama. Itu non-formal, biasa je. Latihan tentera US berlatih dengan tentera kita. Itu biasa, daripada dulu pun ada, betul. Tetapi ini pertama kali, pada bulan Oktober, pertama kali ada MOU, Memorandum Persefahaman, secara formal dengan US. Yang mana dikatakan tanpa binding lah, tanpa ikatan. Guys, apa perjanjian tu? Apa perjanjian tu sekarang ni sebenarnya? Bila kerajaan sorok, bila kerajaan tak dedahkan, bermakna tak betul lah. Setuju tak? Sebab bila kau tak dedahkan, bermakna ada benda yang kau sembunyikan. Kita nak tahu. Ini tentang kedaulatan negara.
kita ni ada perjanjian dalam 1971, yang mana negara-negara yang berkecuali, negara-negara ASEAN yang berkecuali, kita ada perjanjian tu. Jadi sekarang ini, apa perjanjian yang dibuat ni? Dah lah perjanjian Anwar Trump ni gadai kedaulatan negara. So perjanjian pertahanan ini dengan tentera US ni untuk apa? Kan kita dah tengok apa yang berlaku dekat Venezuela ni. Venezuela ni lagi tak ada perjanjian, guys. Tak ada perjanjian pertahanan, tak ada perjanjian Anwar Trump. Macam tu dia US masuk colek presiden dia. Dengan bini dia sekali colek. Apatah lagi kita yang ada perjanjian ini. Jadi daripada apa yang saya buat research, saya buat carian, perjanjian ni sangat-sangat mencurigakan. Sebab dalam perjanjian ini, apa yang Menteri Pertahanan bagi tahu, dia melibatkan latihan ketenteraan bersama dan perkongsian strategik. Strategik apa, guys? Dan saya tanyalah, adakah perjanjian ini macam Singapura? Dia kata tak sama macam Singapura. Singapura lebih lama. Tetapi Singapura juga perjanjian yang mana tak ada ikatan. Non-binding. Sama lah. Yang mana keputusan dibuat oleh kita. Andai katalah, let's say kita katalah, saya tak pandai sangat benda ni. But saya yakin ada lebih pakar, lebih pandai. Kan dia kata saya pandai-pandai. But kita bacalah. Apabila Venezuela ni, kenapa dia ambil Venezuela ni? Kenapa dia take over Venezuela? Pasal minyak, okey. Siapa pembeli utama minyak daripada Venezuela? China. China pembeli utama minyak daripada Venezuela. So perang ini antara US dan China. So sekarang ni apa yang berlaku dekat Laut Cina Selatan tentang US dan China. So apa yang berlaku dekat negara kita sekarang ini tentang US dan China. So kita ni side mana ni? Sedangkan Tun Mahathir bagi tahu, dasar kita ni berkecuali. Kita bukan budak mana-mana tau. Kita berkecuali. Kita tak side Amerika, kita tak side China. Tapi bila kita buat satu memorandum MOU, persefahaman secara formal dengan US, itu menunjukkan kita hari ni dah jadi budak suruhan Amerika. Malah Tun Mahathir buat kenyataan. Yes, ini Tun Mahathir buat kenyataan ni. Saya bacakan kenyataan Tun Mahathir. Saya beringkas lah. Ini bukan fitnah, Hang. Ini bukan fitnah. Kita sudah jadi sebahagian daripada negara-negara bersekutu tentera Amerika. Sedangkan kita ada perjanjian ni, 1971. Perjanjian Zohpan ni. Berkecuali ni. So, Tun Mahathir bangkitkan benda ni. Kita sudah jadi sebahagian daripada negara-negara bersekutu tentera Amerika. Sebab apa? So, buktikanlah, dedahkanlah. Guys. Anwar Ibrahim, kau ni memang barua gampang tau. Anwar Ibrahim ni memang barua. Ya, aku menang mahkamah lah. Anwar, kau memang barua, Anwar. Tapi yang mengecewakan kita hari ni adalah rakyat tak tahu dan mereka yang sepatutnya bertanggungjawab lagilah tak ambil tahu. Misi kita selamatkan negara, guys. Ini bukan pasal parti politik, pasal Perdana Menteri, bukan. Misi kita nak buang bapuk ni, nak selamatkan negara ni. Korang fahamkan betul-betul. Jangan percaya apa saya cakap. Lepas ni, senang habis ni, kau pergilah. Type lah dekat ChatGPT ke, dekat Google. Kau pergi cari perjanjian pertahanan yang dibuat dengan Amerika Syarikat ni. Kau pergi cari. Jangan percaya. Kalau saya cakap mungkin, alah dia dibayar. Kau pergi cari. Semalam sampai pukul berapa, pergi cari benda ni lah. Nak tahu, tak ada perjanjian tu, tak keluar. Saya comparekan dengan Australia, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Singapura. Saya comparekan semua ni. So, ini adalah benda pertama kali di mana kita punya perkongsian strategik ini lebih besar daripada Singapura. Akhirnya Singapura, kapal US berlabur macam tu je. So, sekarang ni kalau US nak berlabur dekat tempat kita, dengan kerajaan Madanon ini, kau rasa? Kau rasa?